Okey, saya nak terangkan apa beza mad asli dan juga mad asli tabi'i. Jadi sama je, senang je. Beza dia adalah pada ni je, macam saya tunjuk. Okey, kalau kita tengok dekat sini, contoh dekat surah An-Nas, kita tengok pada ayat yang ketiga. Ilahin nas. Okey, kita nampak kat sini ada alif kecil kat sini. Okey, nampak tak alif kecil? Dan dekat sini ada alif besar. Maksud nas ni ada alif biasa. Okey, dekat sinilah beza. Inilah nama dia mad asli dan mad asli tabi'i. Kalau yang kecil ni, ini nama dia mad asli tabi'i. Apa-apa huruf mad alif wawiyah yang kecil itu nama dia adalah mad asli tabi'i. Kalau yang besar macam ni, alif wawiyah yang besar sama ada alif, waw ataupun ya, itu maksud dia adalah huruf mad asli. Jadi senang nak bezakan dia. Senang je, cuma istilah tu je yang kita keliru. Mad asli tabi'i, mad asli biasa. So sebenarnya tajuk ni senang. Dapatkan kat jari tajuk, okey? Kalau nak saya tunjuk apa lagi mad yang lain, komen kat bawah.